Nasi ayam ni bukan nasi ayam biasa, nasi ayam Hainam. Kan ada masak utara je, ada nasi ayam belah-belah petang lah. So ni sambal-sambal dia lah. Saya nak review sikit lah. Kalau kau nak tahu harga berapa, sekali dengan teh air dari package. Sekali dengan teh air RM10. RM10. Ataupun korang order sirap ais pun RM10 jugalah. Dua jenis air. Kau pilih lah. Saya nak review sikit lah. So dia bagi sup, dia bagi sambal kicap, dia bagi sambal. Rasa nasi ayam lah. Rasa nasi ayam. So kalau korang nak cari nasi ayam kat mana, arah Damansara, korang boleh cuba rasa nasi ayam Hainam dekat mana, Jalan KJU 1A/5, malam lah. Habis cepat lah habis. Okay? Kalau video lalu, jangan lupa korang share kepada semua sahabat kita yang berada kat arah Damansara. Dan datanglah beramai-ramai dan rasa nasi ayam Hainam dekat Degena. Bye-bye semua.